Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini 20 hari Rabu 20 hari bulan Ogos 2025 Masihi bersamaan dengan 26 Safar 1447 Hijrah. Sekarang ini pukul 11.32 pagi. Seperti biasa, tidak biasa. Mana kerja hari ni ada kerja sikit. Ni kena susun kayu-kayu ni. Batu kayu untuk kayu api lah. Kayu getah. Lebih pada ambil perabot. Untuk ni lah. Dah nak tepoh kayu getah. Kayu api. Nak agak betul lah. Nak bakar gas tu kali. Dah terbakar kali. Nak apa ni, nak salah dah terbakar kali. Biasanya tidak pun orang ambil beg wah. Tidak pun nak kisah buat plywood kot. Tahu lah. Biarlah. Jadi kerja sayanya susun supaya mudah kat sekolah terkepik bubuh dalam lori. Dalam bank lah. Lori comel dah, hot trader. Ni lah keadaan dia. Kayu kuduk kata. Dia kata pendek-pendek, kata dalam 5 kaki tu. Mudah masuk dalam kat tu. Mudah masuk ada lori lah. Ni 3 panjang baru dia buat. 3 panjang pun 3 kerak ni lah. Kerak ni tak buat lagi. Dia start belakang ni dulu. Depan tak buat lagi. Kayu getah pun ada. Hak tak tebal lagi, hak tak perebah lagi. Tapi itulah. Kecil-kecil. Ya pokok sini kurang. Kita ni tak besar mana. Ni dah mau ni rasa nak tanam sawit pun, nak tanam sawit dah ni tadi ni. Tu pohon sawit tak tumbuh ada dah 3-4 pohon tu. Tu tanah ni lah. Mungkin nak tanam sawit pasal gapo panggil. Musim ni pia sawit tengah naik nama kan, naik popular. Jadi inilah kerja saya ni. Okey, sekadar itu saja buat masa ni. Untuk video buat masa ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.